Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak tukar brake showy, brake belakang Hyundai Getz. Okay, brake showy yang lama tu memang dah hancur lah dalam tu. Hari tu masa servis memang nampak dah berterabur lah dia punya tu. Dia punya lining dia tu dah habis dah. Jadi kita nak tukar brake showy yang baru. Buka rim dulu, tanggalkan rim dulu, baru kita boleh tanggalkan dia punya drum. Ok, kita dah tanggalkan rim. Kita pergi ke handbrake ni, kita cabut dia ni. Ok, kita cabut ni, kita nampak skru tu, apa tu, nut saiz 10 ni. Nampak nut saiz 10 tu. Ok, nampak nut saiz 10 tu. Kita dah turunkan handbrake. Kita nampak nut saiz 10 tu, kita longgarkan nut ni. Ok, kita longgarkan ni. Agak dah longgar sikit tu. Ok lah. Sebab kita nak masuk brake showy yang baru tu, dia besar sikit. Dia punya tu baru lagi kan, nanti takut dia tak muat. Ok, next kita nak tanggalkan drum ni. Kalau drum ni lekat, kita pakai skru saiz 12 ni untuk tolak. Ok, kita buka. Okay, sekarang ni kita nak riliskan ni, apa tu, spring ni. Kita kena keluarkan spring tu, tanggalkan spring tu, tanggalkan klip ni kiri kanan, dengan belah bawah ada spring satu lagi. 4 benda tu kita kena tanggalkan. Ok, ni spring kita tanggalkan lah. Kita alas bawah lah bagi senang, jadi barang tak hilang. Ok, next kita buka ni. Kita buka ni, klip ni. Kita pusingkan klip ni. Kita pusing daripada belakang. Yang ni kita tolak. Ok, lepas tu kita pusing dia macam tu. Dah terbuka. Ok, ok, bila dah terbuka, yang bawah ni pun dah akan terlepas lah. Ok, lepas tu sebelah pula kita buka. Sama juga, benda ni kita tekan ya. Kita tekan, lepas tu daripada belakang tangan kita pusingkan. Macam tu. Ok, kita buka. Ok, tanggal. Tu last kali kita nak tanggal brake yang ni. Okay. Dah, kita keluarkan. Nanti spring ni kita ambil lah. Dah settle buka tu, kita bersihkan dulu lah ni. Kita buang abu-abu semua tu. Macam ni saya basuh pakai diesel. Getah ni pun dah koyak lah. Kita basuh dulu.
Okey, dah siap kita basuh lebih kurang. Yang tu tak boleh hilang karat. Karat-karat tu tak boleh hilang. Kalau ada ada bros dawai tu boleh lah gosok pakai bros dawai bagi dia lagi bersih. Dah masuk dia punya kabel bawah tu. Kita pasang yang sebelah pula. Okey, untuk yang sebelah ni dia punya ni kita kena ambil lama ni dia duduk sini. Dia punya ni kita kena tanggal kanan ni. Kita masukkan dekat ni yang baru. Siap pasang. Lepas tu kita masukkan ni besi ni. Besi ni dia untuk adjust ni lah, untuk adjust showy ni bagi dia terbuka lagi ke. Ni kita masukkan dulu lah bagi dia ni, nanti baru kita adjust untuk adjust showy tu. Dia kat sini macam ni sebab dah baru lagi kan, kena ejah masuk ke dalam dulu lah. Ada terbalik ejah dia. Kita pusing arah lawan jam tu dia akan makin masuk ke dalam. Okey. Untuk adjust dia tu daripada sini lah, kita adjust gigi dia ni. Okey, dah siap. Last sekali kita pasang spring ni. Spring ni memang susah sikit nak tarik dia. Ada last sekali memang susah sikit tarik. Tadi saya tarik pun sampai tak sempat nak record. Yang ni dia kena tolak sini, bagi sangkut kat sini, ujung sini, ujung sini. Yang lain semua settle lah. Klik-klik semua ni dah pasang. Yang ni semua benda ni pasang. Ni untuk
Ni untuk dia punya tempat adjust. Tempat adjust dia tu dia sangkut ke dia lock tempat adjust ni bagi tak bergerak. Okey, untuk brake baru dia punya tempat adjust ni kita kena adjust sampai last sekali. Kira paling ni lah ni. Nah, kita kena adjust sampai ni sekali. Kalau tidak ni memang tak boleh masuk. Tadi saya dah ni saya adjust habis dah. Nampak? Dah buka habis. Baru ni boleh masuk. Kalau tidak nak masuk ni tak boleh. Dia sangkut. Sebab dia baru lagi, dia punya lining ni tebal lagi. Jadi memang kena adjust sampai situ lah. Kalau dia dah masuk betul, dia akan sangkut lah. Dia punya ni, dia punya clip ni akan sangkut situ kat lock dia. Yang ni tempat adjust brake showy ni kita nak bagi dia buka lagi. Bila buka lagi dia jadi brake lagi makan lah bila kita tarik handbrake. Kalau kita tutup bagi rapat ke sini, dia akan jadi makin tak makan lah handbrake. Maksudnya kalau kata landing ni dah habis, kita boleh adjust kat sini. Ni tempat adjust dia. Pastikan klip dia tu sangkut kat situ. Jadi dia punya tempat adjust tak lari lah. Macam ni dah settle lah. Cuma kita try masuk dia punya drum ni, tengok. Kalau kata fit elok, ada balance, ada longgar sikit je okey lah. Kalau kata longgar banyak tu kita adjust lagi lah. Okey, kita dah habis adjust tu. Boleh lah kita pasang dia punya drum balik. Ni pun nak masuk pun ketat juga. Ni pun dah ada sangkut juga sikit. Tapi tak apalah. Nanti kalau kita ikat rim, dia jadi okey balik lah. Okey. Okey, kita buat yang sebelah pula. Okey, sama je macam tadi juga. Kita buka ni spring ni. Tanggalkan spring dulu. Spring ni dah lepas. Baru kita buka klip ni. Klip ni biasa kita ni tekan ini, tolak dia punya klip, pusingkan daripada belakang klip dia. Kita buka sama juga sebelah ni. Kita buka klip juga. Ni klip ni tekan, kita punya tangan daripada belakang kita pusingkan benda tu. Okey, dah tanggal lah. Kita lepaskan ni. Okey, dah terlepas lah. Kita cuci dulu.
tu boleh masukkan yang belah ni dulu macam tadi. Okey. Sekali kita dah ikat ketat rim pun semua, kita adjust balik kat sini. Yang kat sini kita ketatkan balik. Yang tadi kita ni kan, kita ketatkan balik kat sini. Jadi kita ada dua tempat adjust, dekat dalam drum tu satu, dekat sini satu. Andai kata kalau kata sini dah habis adjust, kita boleh adjust kat sana. Kalau kata situ belum habis adjust, kita boleh adjust kat situ je lah. Okey, itu saja sekian daripada saya hari ini. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.